Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Adina Husna, wartawan dari tim TV PSS SMK Seri Aman. Pada hari ini kami berada di SMK Kamil bagi membuat liputan Hari Pendigitalan PPD Pasir Putih 2025. Mari kita saksikan bersama. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis dari tim TV PSS Seri Aman Channel. Kini saya bersama Haji Tuan Sini bin Tuan Ismail, iaitu Pegawai Pendidikan Daerah Pasir Putih. Baiklah Tuan, saya ingin menanyakan satu soalan. Apakah faedah program Hari Pendigitalan yang dianjurkan pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anis kepada Pusat Sekolah SMK Seri Aman. Jadi program yang dianjurkan pada hari ini amat berguna kepada pelajar dalam daerah PPD Pasir Putih, kerana menjadi satu budaya lah, satu teknologi. Kita sebagai pelajar sepatutnya perlu mengikutilah mempelajari teknologi yang baru. Dengan adanya program digitalan pada pagi ini menjadi satu sudutkan motivasi minat pelajar dan menjadi budaya di kalangan pelajar supaya program digital komputer IT ini menjadi sebati kepada pelajar dan akhirnya meningkatkan pencapaian akademik pelajar itu sendiri dalam pelajar SPM dan STM. Terima kasih atas perkongsian Tuan yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis dari tim TV PSS Seri Aman Channel. Kini saya bersama adik Erkina, salah seorang pelajar dari Sekolah Kebangsaan Syariah. Baiklah adik, saya ingin menanyakan beberapa soalan. Sejak bilakah sekolah adik masuk pertandingan STEM dan apakah penilaian tertinggi yang didapat? Waalaikumsalam. Okey, kita masuk STEM ni pada tahun lepas 2024 dan pencapaian tertinggi yang kita dapat masuk top 5 pertandingan water, rocket dan Terima kasih atas perkongsian adik bermakna. Dengan ini berakhirnya program Hari Pendigitalan PPD Pasir Putih 2025. Semoga program ini dapat memberi banyak pengajaran bagi kita. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.